Ini masalah kita hari ini, tuan-puan. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lainnya. Bila mana seseorang tadi hanya sekadar menjadikan Quran itu sekadar bacaan. Ya, tak boleh nak bezakan di antara hak dan batil kerana sekadar membaca Quran, tidak tadabbur Al-Quran, ya, tidak memahami kehendak-kehendak Al-Quran. Termasuklah dalam kehidupan harian kita. Bila kita mengasingkan ibadat dan juga kehidupan harian kita. Hari ini kita lihat ramai di kalangan kita yang membezakan di antara ibadat dan juga amalan harian kita, seperti mana pekerjaan, bagi nafkah ke anak isteri, sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Saya pernah beberapa kali sentuh. Masalah rumah tangga hari ini kebanyakan berlaku ialah disebabkan kita tidak faham kehidupan syariat ibadat kekeluargaan. Hari ini kalau kita tanya pada anak muda, yang nak mencari redha manusia dalam bab muamalah, nak cari redha manusia dalam kehidupan kemasyarakatan, kita hanya sekadar boleh dapat redha manusia. Hari ini orang sibuk nak jadi pemimpin politik, sibuk nak jadi pemimpin masyarakat, sibuk nak jadi pemimpin itu ini. Hanya boleh sekadar redha manusia. Esok lusa dia dah tak ada apa-apa jawatan, orang manusia dah tak redha. Tapi bila mana ada keredaan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih utama yang kita cari. Biarpun manusia hari ini tidak sukakan kebenaran. Naik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Naik sebagai khalifah. Apa yang berlaku? Khutbah yang pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan ucapannya, ikutlah aku selagi mana aku ikut Allah dan Rasul. Ya, dan perangilah aku jika sekiranya aku perang Allah dan Rasul. Hari ini ada pemimpin nak cakap macam tu tak? Tak ada. Kita ni nak letak kehidupan kita lebih utama pada Allah Ta'ala atau pada redha manusia. Sedangkan Allah bagi tahu, ya, bila mana kamu cinta akan Allah Ta'ala, ya, cinta akan Rasul, ikut Allah Ta'ala. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum.